Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah boleh nak mula atau nak tunggu sekejap lagi? Boleh cikgu? Boleh ya? Boleh ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Ramadan yang penuh keberkatan. Yang dihormati Barisan Kepimpinan Mufakat Guru Cemerlang Kelantan MGCK, yang dihormati Ustazah Hajah Wan Nurhuda binti Haji Wan Mahmud, penyampai siri ke-7 pada pagi ini. Seterusnya para guru cemerlang, tuan-tuan, puan-puan, semua peserta yang mengikuti program secara dalam talian melalui Google Meet pada pagi ini yang penuh keberkatan insya-Allah. Untuk memohon keberkatan majlis atau program kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama memulakan program dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, hari ini kita dah melangkah ke 16 Ramadan 1447 Hijrah bersamaan dengan 6 Mac 2026. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam program Kapsul Ramadan Mufakat Guru Cemerlang Kelantan, dan pagi ini merupakan siri yang ke-7. Untuk makluman semua tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, program ini adalah anjuran bersama Biro Kerohanian Mufakat Guru Cemerlang Kelantan sebagai satu wadah untuk kita menambah ilmu, meningkatkan penghayatan Ramadan serta menyuburkan nilai kerohanian dalam kalangan warga pendidik khususnya. Hadirin yang dihormati, program kita pada pagi ini akan berlangsung selama lebih kurang 30 minit sahaja. Bermula dengan tajuk yang sangat istimewa, iaitu Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang pastinya sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam pada bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi untuk menyampaikan perkongsian ilmu pada pagi ini, kita amat berbesar hati menjemput seorang tokoh pendidik yang pada pandangan saya tidak asing lagi, iaitu Ustazah Hajah Wan Nurhuda binti Wan Haji Mahmud, guru cemerlang bahasa Arab dari Sekolah Kebangsaan Penggu Pasir Mas Kelantan. InsyaAllah beliau akan berkongsi tentang Lailatul Qadar. Tapi sebelum itu, izinkan saya lah untuk memperkenalkan sedikit biodata penceramah pada pagi ini. Puan Hajah Wan Nurhuda binti Wan Mahmud merupakan guru cemerlang bahasa Arab dan sekarang sedang mengajar di Sekolah Kebangsaan Penggu Pasir Mas Kelantan. Tinggal di Kampung Pecah Semak, Bunduk Susu, Pasir Mas Kelantan, dan dari pengalamannya pernah mengajar di Sekolah Kebangsaan Osman Talib II selama 11 tahun dan sekarang di SK Penggu bermula tahun 2017 sehingga sekarang. Memiliki ijazah sarjana muda dari Universiti Al-Azhar Mesir, Master of Islamic Studies OUM, dan sekarang beliau sedang menyiapkan tesis untuk PhD. Dan jawatan beliau sebagai Timbalan Bendahari Mufakat Guru Cemerlang Kelantan, ibu kepada 6 orang anak. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Ustazah Hajah Wan Nurhuda binti Wan Haji Mahmud untuk menyampaikan perkongsian beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Terima kasih dan jazakallahu khairan kasiran diucapkan kepada Cikgu Kamarul Bakri bin Abdullah, moderator program Kapsel Ramadan siri yang ke-7 yang merupakan guru cemerlang bahasa Melayu Kolej Vocasional Pasir Mas Kelantan, yang berusaha Cikgu Aris Fazilah bin Harun yang di-Pertua Muafakat Guru Cemerlang Kelantan merangkap yang di-Pertua Majlis Guru Cemerlang Malaysia, yang berusaha Cikgu Suhaida binti Jamaluddin SISC Plus PPD Pasir Mas Kelantan yang juga merupakan AJKT Muafakat Guru Cemerlang Kelantan. Sahabat-sahabat pimpinan dari saf Ahli Jawatankuasa Tertinggi Muafakat Guru Cemerlang Kelantan dan saf kepimpinan Majlis Guru Cemerlang Malaysia, rakan-rakan guru dari seluruh Malaysia yang hadir pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kasih sayang Allah, di atas limpah keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekali lagi bertemu pada pagi ini, pagi yang penuh indah, hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, 16 Ramadan 1447 Hijrah bersamaan dengan 6 Mac 2026 dalam program Kapsel Ramadan siri ke-7, sempena Ihya Ramadan, anjuran bersama Biro Kerohanian Muafakat Guru Cemerlang Kelantan dan Majlis Guru Cemerlang Malaysia. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekarang berada di pertengahan Ramadan. Kita telah pun melepasi 10 Ramadan terawal, iaitu fasa rahmah. Dan sekarang kita berada di fasa yang kedua Ramadan, iaitu fasa keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengharap mudah-mudahan kita diberi kesempatan, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melalui fasa terakhir Ramadan, iaitu keselamatan dan juga kebebasan daripada api neraka, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah bukan Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Namun begitu, andai kata Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, mudah-mudahan inilah Ramadan yang terbaik sepanjang hayat kita, insya-Allah. Sahabat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pagi ini Anas cuba untuk menyampaikan perkongsian ringkas bersama dengan sahabat sekalian. Alhamdulillah, walaupun kita berjauhan, namun kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam maya ini berkat bulan Ramadan yang mulia. Jadi kita dapat lihat pada hari ini kemeriahan pesta ibadah di bulan Ramadan semakin terasa dengan pengisian yang dilakukan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, kemeriahan bersedekah, kemeriahan iftar jama'i, kemeriahan solat sunat tarawih, kemeriahan tadarus Al-Quran, kemeriahan bertadabbur, kemeriahan bertazkirah. Semua itu adalah sebagai pengisian kepada kita semua kerana Ramadan hadir sebagai rahmat, sebagai satu kegembiraan untuk seluruh umat Islam. Lebih-lebih lagi amalan yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang dikasihi sekalian, kasih sayang Allah melimpah ruah di bulan Ramadan. Kalau kita lihat Allah Ta'ala begitu sayang pada hambanya,
begitu kasih dan begitu pemurah sehingga Allah Ta'ala gandakan segala amalan yang kita lakukan walaupun kecil tapi besar ganjarannya yang Allah Ta'ala Allah Ta'ala anugerahkan pada kita semua. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala sediakan di bulan Ramadan ini satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Malam yang begitu istimewa bagi kita. Seolah-olah itu adalah anugerah, anugerah dan juga bonus untuk kita umat Islam. Jadi sahabat yang dikasihi sekalian, apakah maksud Lailatul Qadar ni? Jadi Lailatul Qadar adalah bahasa Arab yang memberi maksud dari sudut bahasanya ialah malam kemuliaan, malam ketentuan dan juga malam ukuran yang mana yang telah ditentukan segala urusan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala dari sudut syarak pula, Ramadan, Lailatul Qadar adalah malam yang mana Allah Ta'ala limpahkan rahmat, keberkatan serta keampunan dan juga malam diturunnya Al-Quran. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Qadr ayat 1, sesungguhnya kami telah menurunkannya, iaitu menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi apakah istimewanya malam Lailatul Qadar? Kenapa saya kupas cuba untuk bawa sahabat sekalian kita renung tentang Lailatul Qadar? Sebab keistimewaan malam Lailatul Qadar ini ialah merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni lebih 83 tahun. Ibarat kita melakukan ibadah melebihi 83 tahun. Tapi sebenarnya adakah kita sempat dari sudut umur kita, adakah kita sempat hidup selama 83 tahun? Jadi di sini Allah Ta'ala sediakan untuk kita malam Lailatul Qadar ini yang kelebihannya melebihi daripada 83 tahun ibadat. Dan malam Lailatul Qadar juga adalah malam turunnya malaikat, malam yang penuh rahmat, keberkatan dan keampunan, malam penentuan takdir dan ketentuan urusan makhluk dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke taman memetik delima merah di celah dahan. Lailatul Qadar malam istimewa. Lebih 1000 bulan nilainya di sisi Tuhan. Burung merpati terbang ke kota, singgah sebentar di pohon ara. Siapa menghidupkan malamnya dengan ibadah dan doa, diampunkan dosa oleh Allah yang Maha Esa. Pergi ke sawah menanam padi dituai di musim menuai. Lailatul Qadar malam yang suci. Pintu rahmat terbuka luas sepanjang malam yang damai. Sahabat yang dikasihi sekalian, apakah tanda tanda-tanda Lailatul Qadar ini? Jadi terdapat banyak riwayat yang menyebutkan tentang tanda malam Lailatul Qadar, iaitu yang pertamanya berlaku pada 10 malam akhir Ramadan. 10 malam akhir Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, taharraw lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Berusahalah mencari Lailatul Qadar pada malam yang ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, berlaku pada malam yang ganjil di bulan Ramadan, iaitu 21, 23, 25, 27 dan 29. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, iltamisuha fil ashril awakhir witran. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir yang ganjil. Dan yang ketiga, tanda Lailatul Qadar juga ialah malam yang tenang, terang serta keesokan pagi yang tidak panas. Keesokan pagi yang tidak panas. Yang keseterusnya, yang keempat, matahari terbit dalam keadaan tidak terik dan tidak terlalu panas. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, wa anna syamsa tatlu'u fi sabihatiha mustawiyatan la syu'a'a laha. Sesungguhnya matahari yang terbit pada pagi tersebut tidak memancarkan cahaya yang terik.
Jadi antara amalan ataupun doa yang diamalkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Lailatul Qadar, iaitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri ma ad'u, qala taqulin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Rasulullah, ini Aisyah, isteri baginda, bertanya, wahai Rasulullah, jika aku bertemu dengan Lailatul Qadar, maka apa yang sepatutnya aku ucapkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan amat suka keampunan, maka berilah keampunan kepadaku. Di sahabat yang dikasihi sekalian, seterusnya suka untuk di sini saya kaitkan dengan penghayatan Lailatul Qadar dengan kaitannya kita sebagai seorang guru, ya, peranan kita sebagai seorang guru. Yang pertama, Lailatul Qadar mengajar nilai keikhlasan. Kenapa Lailatul Qadar mengajar nilai keikhlasan? Sebab tidak disebut oleh Rasulullah sendiri, tidak sebut, dan Allah sendiri pun tidak sebut dalam Al-Quran malam khusus. Berlaku malam tersebut bila, cuma disebut secara 10 Ramadan akhir dan malam yang ganjil. Dan ibarat kata seolah malam tersebut adalah tersembunyi supaya manusia beribadah dengan ikhlas, bukan kerana ingin dipuji, bukan kerana mengejar satu itu sahaja, tapi ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan mudah-mudahan Allah Taala memberi kelebihan tersebut. Begitu jugalah dengan peranan kita sebagai seorang guru, kita hendaklah mendidik dengan penuh keikhlasan, bukan sekadar kerana gaji, tetapi jadikanlah didikan kita, ajaran kita itu adalah sebagai ibadah dan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Lailatul Qadar mengajar kesungguhan berusaha. Ya, Lailatul Qadar mengajar kita supaya berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhir Ramadan. Jadi kalau Rasulullah bersungguh-sungguh yang telah dijamin syurga, apatah lagi kita, kan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagilah kita kena tingkatkan usaha bersungguh-sungguh. Begitu juga dengan kita, peranan kita sebagai seorang guru, sentiasalah berusaha meningkatkan ilmu, kemahiran dan kesungguhan dalam mendidik pelajar dan anak murid kita walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Yang ketiga, Lailatul Qadar mengingatkan tentang nilai masa. Sebab apa? Satu malam yang Allah Ta'ala bagi ni, Allah Ta'ala anugerahkan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni sama dengan 83 tahun. Jadi betapa besarnya nilai masa yang Allah Ta'ala bagi ni, sehingga masa yang sedikit boleh menjadi sangat bernilai jika digunakan dengan baik. Masa yang sedikit boleh jadi sangat bernilai jika digunakan dengan baik. Begitu juga dengan kita sebagai seorang guru, hargailah masa pengajaran kita bersama anak-anak didik kita setiap saat di dalam kelas, yang mana mereka bakal menjadi pemimpin dan juga membentuk masyarakat akan datang. Jadi peluang kita bersama anak-anak murid kita itu adalah masa yang sangat berharga. Yang keempat, Lailatul Qadar melahirkan jiwa hamba yang dekat dengan Allah. Pada malam Lailatul Qadar, umat Islam memperbanyakkan doa, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan solat sunat, memperbanyakkan istighfar dan memperbanyakkan baca Al-Quran. Begitu juga dengan kita sebagai seorang guru, kita menjadi contoh teladan kepada pelajar, kita menjadi contoh teladan kepada murid-murid kita dalam kita membina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui akhlak, ibadah dan juga tutur kata. Jadi anak-anak murid akan melihat menjadi cermin, kita menjadi cermin kepada anak-anak murid. Yang kelima, Lailatul Qadar membentuk jiwa muhasabah. Jiwa muhasabah, iaitu umat Islam digalakkan sentiasa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tunggu apabila kita melakukan dosa baru kita nak minta ampun, tapi Allah Ta'ala sentiasa menunggu
hamba-hambanya yang sentiasa bertaubat, dan Allah Ta'ala suka kepada hambanya yang bertaubat walaupun tidak melakukan dosa. Sebab itu menunjukkan sifat hamba kepada penciptanya. Sebab itulah digalakkan untuk kita sentiasa mendoakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu juga dengan kita sebagai seorang guru. Kita perlu sentiasa muhasabah diri, sentiasa tingkatkan prestasi didikan kita kepada anak-anak supaya ilmu yang disampaikan itu sampai, betul-betul sampai dan bermanfaat dan boleh membawa kebaikan dan keberkatan pada anak-anak di dunia dan juga di akhirat. Ya. Yang keenam, Lailatul Qadar melahirkan generasi yang berkat. Generasi yang berkat. Kerana apa? Malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran sebagai petunjuk hidup, sebagai dustur ataupun perlembagaan hidup kita. Jadi begitu juga dengan kita, peranan sebagai seorang guru, kita memainkan peranan besar menyampaikan ilmu. Ilmu yang benar dan ilmu yang betul dan mempunyai nilai yang tinggi agar lahirnya generasi berilmu, berakhlak, beriman dan bertakwa. Jadi sebagai kesimpulannya, sahabat yang dikasihi sekalian, penghayatan Lailatul Qadar ni bukan sekadar mencari satu malam yang penuh kemuliaan, tetapi ia mendidik kita menjadi insan yang ikhlas, menghargai masa dan sentiasa dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Guru pula adalah murabbi yang membentuk generasi agar nilai-nilai tersebut hidup dalam jiwa pelajar. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan dan peluang untuk mendapat kelebihan malam Lailatul Qadar dan mudah-mudahan walaupun Ramadan bakal pergi 15 hari sahaja lagi, tapi kita kekal di atas kebaikan. Kita kekal dan istiqamah di atas melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kekal dan istiqamah dalam membawa kebaikan kepada anak-anak generasi yang sentiasa dahagakan ilmu daripada kita para guru. Jadi sebagai akhirnya, pergi ke taman memetik bunga melati di tepi laman. Jika tersalah tutur bicara, ampun dan maaf dimohonkan. Indah malam dihiasi bintang, bulan purnama menyinari desa. Jika bertemu Lailatul Qadar yang gemilang, semoga kita dirahmati Allah yang Maha Esa. Pergi ke kebun memetik delima merah di celah daun. Carilah Lailatul Qadar yang utama dengan doa, zikir dan sujud yang khusyuk memohon. Cukup dulu setakat ini untuk pagi ini. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kurang tu daripada kelemahan diri saya, mohon ampun dan maaf. Nastaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah pun sama-sama ya mendengar penyampaian sebentar tadi khusus berkaitan dengan Lailatul Qadar. Pada kesempatan ini juga saya mengambil peluang untuk mengalung-alungkan kehadiran Yang Bersalah Teknologis Dr. Anis Salwa binti Abdullah, KPP TVET, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, dalam program kita pada pagi ini dan juga semua yang dapat hadir ya untuk bersama-sama dalam program kita pada pagi yang penuh keberkatan ini insya-Allah. Jadi semoga segala perkongsian tentang Lailatul Qadar sebentar tadi dapat meningkatkan lagi kesedaran ya dan juga motivasi untuk kita memperbanyakkan amal ibadah ya dalam bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Jadi sekali lagi saya bagi pihak penganjur Muafakat Guru Cemerlang Kelantan mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustazah Hajah Wan Nur Huda binti Haji Wan Mahmud
atas perkongsian ilmu yang sangat bermakna dan bermanfaat kepada kita semua pada pagi ini, insya-Allah. Ya. Hadirin yang dihormati, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada hari Sabtu besok ya, dengan kapsul siri yang ke-8, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama kita merebut peluang ya untuk orang kata dalam konteks ya, setiap insan atau manusia itu memang kita tak dapat lari dari kesibukan ya, tetapi insya-Allah kita cuba lapangkan masa, sibukkan diri kita untuk merebut peluang yang ada, tambah lagi 10 hari yang terakhir ya, pada bulan Ramadan ini. Jadi sebelum itu akhir kata, marilah ya, kita sama-sama mengambil peluang sekali lagi untuk kita memperbanyak amal ibadat dan berdoa agar kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Jadi untuk mengakhiri program kita pada pagi ini, Cikgu Razali tidak ada ya. Baik, saya tutup majlis kita ataupun program kita pada pagi ini dengan kita sama-sama baca tasbih kafarah dan juga surah As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi pagi esok pukul 8 pagi. Bismillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. InsyaAllah dijemput untuk program siri ke-8 pagi esok ya. InsyaAllah sama-sama.